Okey geng, sahabat semua, kita ada sebuah Nissan Grand Livina. Penyakit coil plug mati ni kereta ni. Jalan 3 silinder, enjin tempang. Kalau kau dengar dekat exhaust, try minyak sikit. Dengar dia punya exhaust. Bunyi dia punya enjin tu memang tempang lah. Macam jalan 3 silinder ataupun 2 silinder, lebih kurang macam tu lah. First, korang perlu check basic dulu coil plug. Tengok yang mana berdekatan tu yang boleh tarik dia punya soket coil plug tu. Tarik dulu tengok, pastikan yang mana satu bermasalah. Yang ni tengok enjin ni bergegar kan. Tengok dalam keadaan bergegar enjin, tak normal tengok. Bergegar tempam. Jadi bergoyang enjin tu. Kau tarik soket yang nombor 1 dulu. Tarik soket nombor 1 dahulu, tengok. Nombor 1 tarik. Nombor 1 dah buai tu. Buai tu nombor 1 tak ada perbezaan. Enjin macam biasa. Macam tadi juga tempang enjin. Tak ada dia enjin ni mati ke, terus cabut soket ni enjin terus mati ke, tak ada. Dia tak ada perbezaan. Sama sahaja. Masukkan balik. Nombor 1 ni masukkan balik. Masukkan balik ya. Masukkan balik. Lepas tu kau tengok yang mana boleh lepas tangan nak masuk. Lepas tu nombor 4. Nombor 4 kau tengok, tarik. Tarik nombor 4. Lagi teruk tengok, bergegar. Lagi teruk. Bermakna bila kau masuk balik soket ni ada perbezaan. Kurang sikit bergegar, tarik balik. Lagi teruk. Masukkan balik. Masukkan balik ada perbezaan. Jadi yang ni hidup, nombor 1 tadi mati. Lepas tu korang tarik pula yang dalam ni. Nombor 3. Tarik nombor 3. Tengok yang mana lepas. Nombor 3 korang jauhkan sikit. Tengok jauhkan sikit, tengok. Enjin lagi teruk. Lagi teruk tempam. Bila korang masukkan balik, tolokkan balik lah. Tolok masuk balik. Tolok masuk balik, ada perbezaan. Tolok keluarkan balik, lagi teruk. Tengok. Lagi teruk. Beza. Dia ada beza. Benda ni akan ada beza. Yang mana satu mati. Lepas tu kau masuk balik. Masuk balik, tengok. Dia ada berbeza. Normal sikit. Bermakna yang tengah nombor 2 ni kita tak lepas tangan untuk masuk. Yang tu kita cerita tepi. Yang penting nombor 1 ni tak ada perbezaan. Tarik tak ada. Tak ada perbezaan. Nombor 1 ni memang mati dah coil plug. Nombor 2 nanti korang buka, letak yang sebelah sini. Senang untuk korang nak buka kembali. Anak kata nombor 2 tu mati ke apa, duduk sebelah sini, senang. Nak cabut pun senang. Alih je nombor 2 ni. Yang tak lepas tangan untuk masuk tu, alih dekat sini. Senang, baru sekali je buka. Sebab dia penyakit Nissan Grand Livina ni, sebab dia intake atas macam ni, macam Almera. Dia kena buka intake manifold. Nombor 1 dah sah sama mati. Nombor 3 dengan nombor 4 tak ada masalah, tak mati. Nombor 2 nanti kau alih kat sini. Senang. Kalau anda kata dia masalah juga, boleh buka je dari sini. Tak payah buka intake manifold. Jimat sikit bajet customer kereta. Masalah coil plug, enjin tempang. Nissan Grand Livina.